Hi guys, welcome back to my channel Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ini macam biasa aku akan sharekan kisah-kisah berdasarkan kisah-kisah misteri. Okay, so kali ini pun antara kisah yang misteri juga. Bukan misteri, dia like macam apa-apalah. Okay, so sebelum aku mulakan cerita aku ni, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. So, kisah ini berkenaan dengan sebuah airlines yang terhempas di hutan Amazon. So, kisah kali ini adalah berkenaan dengan kisah flight Cessna yang jatuh terhempas. So, tanpa membuang masa, jom kita teruskan cerita kita. Okay, so nak dijadikan cerita, terdapat seorang ibu dan beserta dengan 4 orang anaknya yang berumur 11 bulan hingga 13 tahun yang naik sebuah airlines. Nama airlines ni adalah Airlines Cessna. Ini sebuah kapal terbang yang kecil lah. So dalam tu ada 11 total orang dalam kapal tersebut. Nak dijadikan cerita, kapal terbang ini bergerak daripada arah Kuala menuju ke Bogota, Colombia. So seorang ibu dan 4 orang anaknya ni sebenarnya tengah menuju ke Colombia untuk melawat ayahnya ataupun untuk melawat suaminya dekat situ. Malangnya pada 12 tengah hari, 12 beberapa minit tengah hari, untuk flight ini, kapal terbang ni hilang dari radar. So, air traffic control pun cemas dan panik. Bagaimana kapal ni tak boleh nak detect langsung. So, selepas cek, rupanya kapal terbang ni pun terhampas di sekitar hutan Amazon. Keselamatan ke-7 penumpang ini sebenarnya dikhawatiri sebab mereka jatuh dekat hutan Amazon di mana hutan yang sangat berbahaya sebenarnya dan agak tidak selamat sebenarnya. Hutan Amazon ini pula berkeluasan 7 juta kilometer persegi. Ia merangkumi 8 negara termasuklah Brazil dan juga Colombia. Hutan ini terdapat 1,100 anak sungai, 40,000 spesies tanaman, 3,000 spesies ikan dan 1,700 spesies haiwan lainnya. Selepas berita ini tersebar, so pihak Colombia pun menghantar para askarnya untuk menjalankan misi pencarian di hutan Amazon ini. Mereka menjangkakan mangsa ini jatuh di kawasan yang tidak selamat, di mana dijangkakan di kawasan teroris, dikenali sebagai FARC yang memberontak dan menggunakan dadah. So, sesampainya askar-askar ini dekat hutan Amazon, mereka pun bahagikan kepada beberapa kumpulan untuk mereka berpecah untuk memulakan pencarian. Terdapat juga 4 orang individu, iaitu ayah daripada budak-budak ini, Manuel, dan 3 orang kawannya yang turut menyertai misi pencarian ini. Langsung tak ada apa-apa petunjuk yang mereka ni dapat. So, tibalah pada hari ke-15. So, mereka pun jumpa satu orang asli dekat hutan Amazon ni. Yang jumpa ni Manuel, ayah daripada budak-budak ni. Nama budak ni Alejandro. So, mereka pun tanyalah budak ni, ada tak tengok kapal terhempas? Dan dia pun berkata ada tengok satu benda warna biru jatuh ke hutan tersebut. So, dia pun bawa lah mereka ni, 4 orang individu ni masuk ke tempat kejadian. Dan ternyata betul, itu adalah tempat bangkai kapal terbang tersebut jatuh. Jadi 4 orang individu ni pun confused macam mana nak bawa mereka keluar daripada tempat tersebut. So dia pun call lah tim askar tersebut dan tim askar pun datang ke tempat yang mereka mention ni. Okay, so tak lama kemudian tim askar ni pun call lah untuk dapatkan bantuan helikopter untuk bawa mangsa-mangsa kejadian kapal terhempas tersebut. Okey, tapi balanya mereka temui masa tu 3 orang sahaja mayat dan 4 lagi orang budak ni telah hilang dari tempat kejadian. Dan mereka jumpa juga satu bagasi yang telah digeledah dekat tempat kejadian dan tidak jauh daripada tempat kapal terbang tu terhempas, mereka ada jumpa botol susu kanak-kanak. Jadi, pencarian besar-besaran dilakukan untuk mencari 4 orang kanak-kanak ini yang telah hilang di hutan Amazon. Mereka pun menggunakan 2 cara untuk mencari budak ni, cara darat dan juga udara. Melalui udara, mereka menggunakan helikopter dan dekat helikopter tu mereka rakamkan suara di mana suara nenek mereka iaitu nama Fatimah yang bagi tahu kalau mereka dengar suara tersebut, please berhenti dekat tempat mereka dengan serta-merta supaya mereka tak jalan ke sini ke sana. So
kalau mereka jalan ke sini ke sana, untuk proses pencarian tu akan agak ataupun akan semakin susah sebenarnya. Untuk jalan darat pula, mereka akan teriak nama budak-budak ni supaya mereka dengar lah ada orang panggil. So which is mereka akan pergi dekat tempat yang mereka dengar teriakan tersebut. So 3 hari berlalu, hari ke-18 pun tiba. So mereka pun buat satu poster dekat kertas ni. Dari helikopter tu mereka jatuhkan poster tersebut. Dengan harapan budak-budak ni jumpalah poster tersebut dan baca dan fahami apa arahan yang mereka patut ikut. Hari demi hari budak-budak ni pun tak dijumpai. Jadi ketua askar ni pun decide untuk meminta bantuan masyarakat tempatan iaitu orang asli untuk bekerjasama untuk menyertai misi pencarian ini. Jadi 85 orang daripada orang asli ini telah menyertai untuk misi pencarian tersebut. Pada hari ke-24 mereka ada jumpa petunjuk seterusnya iaitu ada jumpa pampers, ada jumpa baju kanak-kanak dan jumpa tawal hijau. Pada hari ke-31 misi pencarian ni pun belum dijumpai lagi. So tim-tim askar yang menyertai pencarian ini kesihatan mereka telah menurun di mana daripada mereka ni ada yang demam, batuk-batuk, muntah berdarah. Pada hari ke-44 segelintir daripada mereka ni kebanyakan dah undur diri daripada menyertai misi ini dan tinggallah 11 orang sahaja yang masih stay untuk misi pencarian ini. So, nak dijadikan cerita, mereka buat ritual which is ini adalah jalan terakhir ataupun usaha terakhir untuk mereka buat sebelum mereka tamatkan misi pencarian ini. Okay, so di mana ada satu orang asli ni yang dia ada baca satu air like dia bomo. Air ini dipercayai boleh lepas minum boleh tengoklah di mana keberadaan budak-budak ini berada. So bomo ni pun dia bagilah air tu diminum oleh ayahnya iaitu Manuel. Okay, so Manuel ni pun minum air tersebut. Tapi bila dia minum sikit air tu dia dah muntah. Okay, lepas tu bomo ni pun terkejut. Kau tak boleh ke minum air ni sebab kepercayaan orang asli dekat situ di mana bila dia minum air tersebut dan dia muntah dia tak boleh minum, maksudnya dia adalah orang yang jahat kepada anak-anaknya. Bomo ni yang kita kenali sebagai Robin, so dialah yang minum air tersebut. So selepas dia minum air tersebut dia ada tengok budak-budak ni dekat satu semak-semak lah. Okay, which is budak-budak ni masih hidup lagi sebenarnya. So dalam hutan Amazon ni kan banyak semak-semak. So mereka pun mulakan pencarian tu pada keesokan harinya. Pergilah mereka ni dekat tempat semak-semak yang macam Robin ni tengok dalam dia punya bayangan. So tidak lama selepas itu mereka pun dengar suara tangisan bayi dan mereka pun bergegas ke tempat suara tersebut datang dan jumpalah 4 orang anak ini di mana keadaan mereka sangatlah kurus, terlalu kurus sebab dah 44 hari tak makan. Satu budak lelaki tu yang dah terbaring dah, nama dia Ten. Dia terbaring dah kelaparan, memang dah tak larat dah. Memang dah tak ada tenaga dah. So, tim askar ni pun bergegas untuk mencari bantuan helikopter untuk datang untuk ambil budak-budak ni bawa ke hospital. Sebelum helikopter ni sampai pun mereka bagi makan, minum dengan mereka bagi ubat-ubatan. Keempat-empat budak ini mengalami dehidrasi yang sangat teruk yang boleh merenggut nyawa mereka sebenarnya. Sehari je tim pencarian ni lambat untuk menemui mereka. Memang tak tahulah mereka masih hidup ataupun tidak kalau mereka tak dijumpai pada hari tersebut. Setelah beberapa minggu dirawat di hospital, mereka pun beransur pulih. So setelah kakak sulung mereka ni sembuh, dia ada cerita di mana masa kejadian kapal terbang tersebut terhempas, dia pengsan dan dia terbangun bila dia tengok 3 orang adiknya ni menangis. So untuk bertahan hidup, dia pun bawa lah 3 orang adiknya ni pergi mencari makanan. Okay, di mana macam mana mereka cari makanan, di mana nenek mereka dulu ni, itu nenek mereka nama dia Fatima, ada ajarlah kakak dia ni untuk membuat kail untuk pancing ikan. So dia pun pancing ikan dekat sungai yang dia jumpa dekat sungai dekat Amazon ini. So mereka pun bila dah dapat ikan tu, mereka dah pancing, mereka dah dapat ikan tu, mereka makan mentah-mentah je ikan tersebut untuk bertahan hidup sebenarnya. Dan mereka pun bergantung juga makanan kepada buah-buahan hutan. Mereka ni pun suku kaum orang asli sebenarnya. Mereka pun boleh tahu buah mana yang boleh dimakan di hutan dan buah mana yang tak boleh dimakan. Mereka juga ada mengambil satu plastik tepung ubi yang ada dalam bagasi dekat tempat kapal terbang tersebut terhempas.
Dan air pula mereka ada minum daripada air embun yang terkumpul dekat daun. Dari situ mereka boleh minumlah kalau mereka tak jumpa sungai. Dikabarkan juga ayah mereka iaitu Manuel telah dipenjarakan dan dalam proses perbicaraan disebabkan telah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. So, itu dia guys cerita berkenaan dengan 4 orang budak yang bertahan hidup di dalam hutan Amazon selama 44 hari dengan keadaan minuman, dengan keadaan air dan juga makanan yang sangat-sangat limited. Mereka boleh bertahan hidup tapi sayangnya mereka memang dalam keadaan yang kurus gila. So guys, itu dia cerita berkenaan dengan mereka ini. Mungkin ia boleh beri kita sedikit sebanyak pengalaman tentang hutan sebenarnya, untuk bertahan hidup dengan hutan bila kita sesat. Macam tu. Okay guys, itu je cerita aku untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Bye bye.